Okey, akak tengok perkataan Rabbana. Yang pertama, ra itu dibaca tebal. Yang kedua, ba itu musyaddadah. Bila ada ba musyaddadah menunjukkan ada dua ba. Lepas tu daripada huruf ra nak masuk pada huruf ba tu, kakak jangan bawa suara huruf P, Penang, Perak, faham? Kan? Jangan bawa suara huruf P. Kan? Huruf P, Penang, Pahang, Perak kan? Nah, ni ramai kan, sebab ramai orang buat macam tu, bukan kakak seorang, saya dulu pun pernah buat macam tu juga. Dia akan bunyi Rabbana, 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 tak boleh. Dia bunyi ba tu, kita sebut perkataan Rabb, bunyi Izzah, Rabb tu yang maha mentadbirkan. Rabbana, dia bunyi suara yang terkurung tapi dia berjalan di dalam mulut kita, dalam anggota dalam kita kan. Rabbana, bukan Rabbana, Rabbana, lain dengan Rabbana, lain dengan Rabbana amanna bima, kan? Kita sebut ba tu be clear. Rabbana. Huruf shin, tengok dekat huruf shin. Istami'u jaydan, listen carefully. I want to talk about the letter shin. Letter shin kita guna bahagian pertengahan lidah. Jadi kita kena kontrol kita punya mulut supaya mulut kita tak termuncung. Tadi kakak tak muncung, tapi mungkin agak sedikit longgar. Longgar tu maksudnya longgar daripada kawasan lidah tu, kan? Bila kita baca, kita katakanlah, contoh, bila kita baca dalam keadaan muncung bibir mulut kan. Faktubna ma'ash syahidin. Contoh, ma'ash. Bunyi shin tu macam besar. عندما ننطق الشين بانضمام الشفتين طبعا يطلع الصوت الشين كأنه مفخم. لا، فالشين نستخدمها من وسط اللسان. Kita menggunakan shin tu bahagian pertengahan lidah. Jadi kontrolnya mulut kita tu dia tak terbuka sangat lebih. Dia tak, kakak buat dia taklah buka banyak kan, don't worry, be happy. Tapi dia bunyi ke arah ketebalan kan. Faktubna ma'ash, walaupun tak muncung. Faktubna ma'ash syahidin, ma'ash, dia bunyi tebal juga, bunyi macam ke arah ketebalan kan. Ma'ash syahidin. Jadi kita tak nak juga yang itu. Kita betul-betul fokus lidah kita yang bahagian tengah tapi tepi daripada makhraj jim, kita tekan dekat kita punya kawasan langit kan. Faktubna ma'ash syahidin. Jadi huruf shin, kita taklah sembang pasal shin ni, bunyi dia kena betul-betul macam sembok. Tak. Bila diterjemahkan dari segi sifat huruf, dia kata intishar as-saut fi dakhil al-fam. Spreading your voice, spreading the voice of the shin inside of your mouth. Jadi dia bunyi sembok tu dalam mulut je. Kan dia tak sampai bunyi kat luar. Macam risak bunyi dia kuat. Kan? Ini tak. Ma'asyahidin. Faktubna ma'asyahidin. Afia, Masya Allah. Masya Allah. Okey, sambung. Wa makaru wa makaru tiba-tiba terpanjang kan. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Harfu kha tebalkan tak? Wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. Harfu zal kakak, zal nipiskan lagi.
minalladzina kafaru. Jangan minalladzi tebal kan. Minalladzina kafaru. من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا Okey, Kak tengok pada إلى يوم القيامة. Masya Allah. Akak tengok perkataan fawqa. Jangan sebut fawqa, jangan faw. Okey, kita kena sebut faw, bagi hak pada huruf waw. Okey, sebenarnya kita sebut faw kan. Silap. Waja'ilul ladzina tabauka faw, jangan faw. Okey. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.